Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak hasilkan kurta. Pertama sekali, kita mesti ambil ukuran badan. Ukuran yang perlu kita ambil seperti ukuran bahu, labuh tangan, ukuran dada dan juga ukuran leher. Ukuran-ukuran ni adalah ukuran-ukuran yang sangat penting untuk kita hasilkan kurta. Okey, jadi selepas kita dah ambil ukuran, kita bolehlah potong kain. Ini adalah kain yang saya gunakan. Untuk potong kain, pastikan ira yang kita gunakan itu adalah ira menegak. Okey, so bahagian pertama ini adalah bahagian bahu. Daripada garisan bahu ni, kita terus ambil untuk garisan dada, garisan pinggang dan juga garisan punggung. Dan yang terakhir adalah garisan labuh baju. Okey, selepas kita dah dapat kelima garisan, barulah kita buat bentuk kurta yang kita nak. Yang ini adalah ukuran bahu bahagi 2. Kita gariskan ke garisan dada. Kemudian untuk jatuh bahu untuk lelaki adalah 1 suku inci. Ini adalah bahagian leher. Kita buat leher bulat. Gariskan daripada bahu ke bahagian leher. Kemudian daripada garisan bahu ke garisan dada kita bahagi 2. Ini adalah proses untuk kita buat lubang ketiak. Beginilah jadi dia. Okey, yang ini kita ambil bahagian punggung bahagi 4 tambah 1 inci kelonggaran. So kita buatlah bentuk pada bahagian bawah tu. Ini adalah proses bagaimana untuk kita hasilkan bahagian depan kurta. Jadi kita bolehlah potong. Pastikan masa potong tu jangan lupa letak basi untuk jahitan. Siap untuk bahagian depan. Jadi proses seterusnya kita buat pola untuk bahagian belakang pula. Pastikan ira yang kita gunakan adalah ira yang sama, iaitu ira menegak. Prosesnya juga sama. Kita akan buat pola pada kain tersebut. Proses untuk buat pola bahagian belakang dia tidak jauh beza dengan bahagian depan. Dia punya perbezaannya hanyalah pada bahagian leher dan juga bahagian ketiak. Siap untuk proses bahagian belakang badan. Kemudian kita ambil pula bahagian lengan. Lengan baju untuk kurta ni ada 2 keping. Kita akan ambil 2 keping, satu sebelah kiri dan juga satu sebelah kanan. Jom kita tengok macam mana cara nak buat pola lengan terus atas kain. Mula-mula kita buat satu garisan lurus, kemudian kita ambil labuh lengan kita. Labuh lengan kemudian gariskan, kemudian kita ambil pula bahagian lubang lengan dia. Lubang lengan, dan proses seterusnya kita buat pula bahagian lubang lengan. Pastikan lubang lengan ni sama dengan ukuran pada bahagian badan yang kita buat, supaya bila kita cantum dia akan senang cantum pada lengan. Jadi kita ambil bukaan tangan dan kita bentukkan. So siap untuk pola lengan. Kemudian kita terus guntingkan. Jangan lupa letakkan basi tau. So dah pun siap pola kita. Ini bahagian lengan yang kita nak cantumkan tu. Ini bahagian ketiak dia. Jadi kita akan dapat 2 keping. 2 keping lengan. Jadi ini adalah proses untuk kita menjahit. Pertama sekali, part satu yang perlu kita jahit adalah bahagian bahu. Jahit kedua-dua bahagian bahu. Pastikan basinya adalah 0,5 inci sahaja. Selepas kita jahit bahagian bahu, kita selesaikan pula bahagian leher. Leher ni saya buat leher baju kurung dengan menggunakan piping yang kita guna dengan kain yang sama. Selepas dah jahit leher, kita cantum bahagian badan, cantum bahagian lengan, kemudian siap untuk sehelai kurta. Inilah hasilnya. Jika anda rasakan ilmu yang saya kongsikan ini bermanfaat,
anda boleh like, share dan juga subscribe channel kami. Terima kasih kerana menonton.